Lek lagi selamatlah Malaysia tu orang. Makanya juga dengan orang Aceh selamat Malaysia. Balik Malaysia. Tu lebih lima belum lalu sejak Malaya. Dalam bulan puasa dari puasa pun kerap buka puasa di lu di tengah jam jejak Rasul ke-11. Sejarah Islam man tiga Malaya termasuk sama lengannya tablaknya. Di TV Le Malaysia. TV 3 Malaysia. TV Le alihnya lek kerap tahu setengah jam terus kat TV Le-nya. Sehingga orang ibu duit bak koran. Ya, 4 koran Malaysia. Dong ya ada koran Malaysia. Tapi pegat kuih. Kalau yang tipu amkirnya kisah-kisahnya nampak dia yang pun seribu 10 ribu ringgit. Hadiah kedua 7 ribu. Hadiah kelima 5 ribu ringgit. Tak penting. Cuma hidung merantau kan. Ya kisah termasuk lengkap mandum termasuk Pulau Dalak itu. Ya, Pulau Dalak. Hanya batu Malaysia Turki ubina nangron Islam yang masa awal. Tidak. Bahkan juga penyelah di Aceh di pasar lam TV go. Di duit pak koran go ke bangsa go di pegot dalam kuih ngan ditepu boleh kita jak sekolah. Di peng lah ditepu. Sedangkan do tak som pun sejarah kat sekolah. Anda bro yang betul itu sejarah. Nya bukunya dari dasar koran, dasar TV le. Termasuk Absyah 4. Absyah Nagro pertama hijrah sebelum Madinah. Sahabat Rasulullah. Dulu lebih tegur kan pasal Nabi, tapi dia ilu mengkait dengan Aceh. Berarti naik tubit sama lengan. Dah sama lengan. Sejarah sama lengan. Sama lengan termasuk musik dablangnya oleh masjid. Termasuk musik baju ramal Aceh nah, tapi termasuk sama lengan. Sejarah kagli nah, dan lepas pun perang masa Belanda. David dan Didi Malaysia. Nyo khusus sama dengan dia khusus sama dengan kagli dengan tablang. Cerita buku di Malaysia. Ada buku di Malaysia nak fotokopi ya. Nyo sama TV. Nyo buku nak rondan mandung pun sama TV. Nya tentang pemantang dalam bukunya. Nyo na yang tulis ke letut data kan Tuku Muhammad yang tulis Danang. Di Hana Habib tulis di Malaysia tulis kena wacek di Danang. Bersambung dalam tulisan kayaknya. Nah, yang dia syair pun aku dari Malaka turun ke Johor. Di sisi perantauan tetaplah luhur, memberi khidmat hingga ke kubur. Jasa bandahara tetap usaha. Jalan lagi nak tulis. Kita hanya tak ada tulis mak kita lain. Air tun Sri Lanang mata Melayu di tanah seberang. Sebelah ni kena. Aceh ha. Aceh ni talain lah. Yang sambungan. Yang menarik pun. Nyo silsilah kan ya. Okey, yang sejarah kerajaan Islam Melayu warisan leluhur. Terungkapnya tabir Tun Selanang setelah 4 abad. Silsilah 1 leluhur dan keturunan. Datuk Bendahara Tun Muhammad Tun Selanang bergelar orang kaya Seri Paduka Tun Seberang. Raja pertama Kerajaan Samalanga di Aceh Darussalam. Tahun 1612 sampai 1650 Hiduplah di dalam benda Tun Muhammad Tun Selanang dan kedua ni kena dari Italia pun lebih kuat dari Malaysia Johor ke penasihat roh ke segala benda dari Samalanga hana betul dia yang mak kerajaan orang awak itu Raja Samalanga ada nah, yang betul Kumis Temaga. Apa? Kumis Temaga. Dah kaya Kumis Temaga. Pokoknya lagi no dawa-dawi lagi no hana pa. Hana adi ke. Dan kurang iman yang ada kena tu Islam. Ada keadilan. Nyo si kabutoi ada dasar Malaysia kabutoi. Memang yang kai iman di kerajaan di Portugis, di musuh kan Islam. Dikuasai oleh Portugis. Gelit Portugis di bangsa Aceh. Dengan kerajaan buat bos sultan yang kuat pada hukuman lalu Portugis ketika Islam nak gentak ti gejok ile getak-luk dan negara Ubud Malaysia akan kawal Aceh bi perang dekat negaranya ya mana tak calon Islam dah kita perang langsung Melaka tegar kerajaan ni nak tapi kau Malaya Portugis
Cuman UBB kerajaan kan cuma pergi mendung. Lek ini selamatlah Malaysia tu punya. Makanya juga dengan Uga Aceh selamat Malaysia. Mana ni Malaysia? Mana tengok. Kondisi udara awal buta ya dan bukti. Ini dalam mana bukti sampai buta tanah batas Uga Aceh dalam mungkin. Ini macam bukti. Meron. Di Malaysia nanti sejak Malaysia dalam ubat. Lo bek gadah batas. Mak dagang pusat duduk Aceh mana. Masuk Sumatera situ. Maka saya ke Sumatera. Sumatera. Biar anak dokumen yang lebih jelas dulu guys.